Test, test tak ada. Test, test. Test 1 2 3 1 2 3. Test 1 2 3. Test, test ada. Ada. Test. Ada kan? Test 1 2 3. Makan dulu. Test, test. Salam. Test 1 2 3 1 2 3. Test 1 2 3. Test, test ada. Ada kan? Test 1 2 3. Test, test. Boleh tak? Boleh. Oh, kat sini. Tak, dia kat situ. Dia kat situ. Tak apa pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا مطهرا. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kedudukan orang-orang yang berilmu dan beriman di kalangan kamu dan kedudukan yang tinggi dan istimewa. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yang dihormati berbahagia dan kuasa pengurusan kuliah Zuhur BT Surah Rahman, yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah kuliah Zuhur pada hari ini bersama 22 hari bulan Dzulqa'dah 14 bulan Hijriah. Malah sama-sama kita merafakkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat masa dan waktu yang amat berharga demi untuk kita sentiasa dalam keadaan direzekikan Allah dengan nikmat ilmu yang berterusan dan direzekikan nikmat iman yang berpanjangan, seterusnya direzekikan kehidupan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tuan-tuan sekalian, sebenarnya telah saya janjikan saya akan memulakan tajuk daripada kitab Imam Al-Ghazali, iaitu kitab yang begitu istimewa sebenarnya. Catatan yang telah dinukilkan Imam Al-Ghazali petikan daripada satu kitab beliau yang bertajuk Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, iaitu 40 prinsip agama penyucian rohani untuk meraih akhlak yang terpuji. Itu tajuk kitablah, iaitu Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip agama penyucian rohani untuk meraih akhlak yang terpuji. Baik.
Seorang tokoh yang dilahirkan tahun 450 Hijrah ini di Khurasan digelar sebagai Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Dalam bicara beliau dari kitab ini lebih banyak kepada isu bagaimana kita nak membina rohani yang suci, membina rohani yang baik, dan meraih akhlak yang terpuji dalam kehidupan beragama kita. Jadi kita secara umumnya kita maklum, dan saya kira ini pada awal ni, pada hari ini baca kitab, kita maklum bahawa salah satu teras utama dalam kehidupan beragama ialah penyucian hati dan jiwa. Kalau tanpa adanya penyucian hati dan jiwa, manusia tidak akan sempurna kehidupannya, kerana asas kepada penyucian hati jiwa itu asas yang paling utama sekali. Kita mengambil sarana Al-Quran sebagai sarana pertama sekali bila Allah sebut dalam surah Asy-Syams. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dalam surah Asy-Syams ayat 8 hingga 10, Allah berfirman kepada kita, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Maknanya akan beruntung orang-orang yang membersihkan jiwa raganya, akan kecundang orang-orang yang mengotori jiwa raganya. Maka nampak dalam Islam ada dua keadaan yang kita kena tengok dengan mata kasar, mata hati kita. Pertama, bagaimana orang beruntung itu bila mana hatinya bersih, zakat, jiwanya bersih, nuraninya bersih, akhlak pun bersih. Adapun yang kedua, orang kecundang, yang gagal, yang akan berada dalam kehidupan yang tak menentu hidupnya, gagal dalam bahasa mudahnya, ialah orang yang dasar, yang mengotori jiwa raganya dengan pencemaran yang berbentuk pintu hati. Waktu dalam agama kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, ini bahasa beliau tadi, kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, hati manusia boleh menjadi hati yang hidup atau jadi hati yang mati. Dalam dua keadaan, boleh jadi hati kita hidup ataupun boleh hati kita mati. Dan ia terserah kepada kita masing-masing. Siapa yang ingin hatinya hidup, maka laluannya ialah ilmu, agama dan iman. Siapa yang ingin hatinya mati, laluan ialah dosa, maksiat, kejahatan. Itu secara mudahlah. Bila laluan kita laluan ilmu, iman dan agama, maka itulah cara kita menyucikan hati. Jika laluan kita hidup dengan dosa, maksiat dan kejahatan, tak langsung hati kita akan mati. Jadi falsafah ini memang falsafah yang penting dalam agama. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki kita pilihan. Ada orang nak pilih laluan kejahatan, itu pilihannya. Maka tunggulah hatinya akan mati, sakit, dan hati bermasalah. Bila orang tu pilih laluan keimanan, kebaikan, taqwa, pahala yang Allah radai, Allah sukai, itu pilihannya, maka hatinya akan hidup, bercahaya, hatinya akan berada dalam kebaikan, tidak mati, tidak sakit. Jadi ini semua merupakan pilihan manusia. Maka kitab ini, Muqaddimah kata Imam Ghazali kata apa? Jadi perbahasan untuk ke arah penyucian jiwa dan hati ini, kata beliau, meliputi 4 perkara. Saya kitab untuk saya tertarik, sangat-sangat tertariklah, dan menjadi kitab bacaan saya di satu lokasi tertentu sejak lama lah. Jadi kata beliau, perbahasan dalam tajuk ini meliputi 4 perkara, iaitu ilmu, amal, zahiriah, akhlak yang tercela, yang wajib dibersihkan, dan akhlak terpuji yang wajib dijadikan hiasan. Ini cara beliau bawa penceritaan kitab ini
dengan boleh menukilkan 4 situasi yang kita kena ambil cermin tentang ilmu, amal zahiriah, amal yang zahir. Ketiga, akhlak tercela wajib dibersihkan, dan akhlak terpuji yang wajib dihiaskan. Itu di antara benda yang dibicarakan. Kata beliau, setiap bahagian itu ada 10 benda asas. Jadi hari ini saya akan cuba nukilkan dalam mukadimah bicara kitab ini, apakah di antara hal-hal yang disebutkan sebagai prinsip tadi, ilmu, amal lahiriah, benda yang wajib dibersihkan, benda yang wajib dihiaskan yang disebutkan tadi. Kita ambil satu-satu sekadar untuk mukadimahkan perbincangan, mudah-mudahan selepas ini kita nampak jalannya. Baik. Dalam prinsip ilmu untuk penyucian hati dan meraih akhlak terpuji ini, 10 perkara yang penting yang disenaraikan oleh Imam Al-Ghazali dalam tajuk prinsip ilmu. Pertama, dinamakan ilmu zat, ilmu ketuhanan. Asas kepada ilmu, kita kena kenal Tuhan itu siapa. Allah Ta'ala kita kena kenal dia. Dia sebenarnya sebab prinsip ilmu zat Allah Azza wa Jalla. Dari sudut mengenal Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang Maha berkuasa, Maha agung, Maha hebat, Maha esa dan seumpamanya. Yang kedua, ini saya baca ini secara umum, ya, secara umum dulu. Yang kedua, dalam prinsip ilmu berkait dengan soal penyucian at-tazkiyah, yaitu dari sudut bagaimana kita perlu untuk menyucikan hati-hati kita, wajib bersihkan hati. Ini semua berprinsip ilmu. Baik. Yang ketiga, prinsip ketiga dalam bab prinsip ilmu ini ialah tentang kuasa. Kuasa dengan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa penuh dalam suruhan, dalam perintah, dalam larangan. Jadi kita ni tuan-tuan kena tunduk di bawah kekuasaannya. Allah kata ya, ya. Allah kata tidak, tidak. Allah kata halal, halal. Allah kata haram, haram. Kuasa penuh Allah kita kena taati. Dia tak boleh bercanggah. Kalau kita bercanggah dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, bahannya kita lah. Yang haram kita buat, yang dosa kita buat, akhirnya kita akan bertemu dengan satu masalah. Prinsip yang keempat, jadi kita ada berita satu ni, kita sambil dulu asas-asasnya. Prinsip keempat ialah disebut sebagai ilmu itu sendiri. Makna ilmu itu dengan makna bagaimana kita wajib bicara ilmu, pegang ilmu, bersama ilmu. Ilmu ada dua, ilmu zahir dan ilmu batin. Yang kelima, prinsip ilmu ialah disebut sebagai kehendak, iaitu iradah. Kita ni tuan-tuan, atas kemahuan kita lah. Sebab tu orang nak belajar ilmu, kalau ada kehendak, dia dapat al-iradah. Yang tak cari tak dapat lah. Patut-patut Melayu pun kata, saya ingat kepada dia kata apa, kalau nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Betul lah tu. Kalau kita nak sesuatu benda, usaha sampai 1000 daya pun tak apa, letih pun tak apa. Kalau tak nak tu macam-macam rasa kita ada. Jadi hidup ini, prinsip ilmu kita ada kehendak, kemahuan untuk kita membina kehidupan yang baik, berkehendak kepada kebaikan. Ini yang kelima. Yang keenam, prinsip ilmu dalam agama yang kita kena ada ialah memahami bahawa Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kenapa? Sekata Imam Al-Ghazali rahmatullah, bila kita faham Allah Maha mendengar melihat, itu mana apa? Kita faham Allah sentiasa memantau kita. Kita berada di pemantauannya. CCTV Allah sentiasa hidup, tak pernah mati.
tak pernah sakit, tak pernah ada masalah. Berbasis di dunia sampai masa down, bermasa ada masalah, rosak. Tapi Allah dengan sifat mendengar melihatnya tetap akan ada. Allah melihat, kita mendengar apa saja kerja buat kita, perkataan kita, perbuatan kita. Allah dengar dan Allah melihat. Ini antara benda yang kita kenal tentang ilmu. Yang ketujuh, Maha berfirman, mana Allah berkuasa dalam berkata-kata, dalam bertutur, perintah dan suruhan. Yang ke-8, tentang perbuatan. Maksudnya setiap amal kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak lepas daripada pertanggungjawaban dalam amal kita. Kecil ke besar, baik ke buruk, kita akan dipertanggungjawabkan. Yang ke-9, hari akhirat. Ilmu ke-9 ialah adanya hari pembalasan. Ini satu di antara tajuk penting juga ni. Hari akhirat, hari pembalasan yang akan menentukan manusia baik ataupun buruk di alam sana, syurga atau neraka. Ini prinsip yang ke-9, ilmu. Ilmu yang ke-10 ialah kenabian, iaitu datangnya Nabi kita Muhammad untuk membimbing, mengajar, mengajak, menyuruh, melarang. Nabi tugasnya begitulah sifatnya, menyuruh, melarang, menegak, mencegah, mengajak, membimbing, berdakwah. Itulah Nabi SAW. Yang datang Nabi untuk apa? Untuk membawa manusia kepada jalan kebaikan. Sebab itu, sambil tuan-tuan prinsip asas ni, 10 perkara yang disebutkan Imam Al-Ghazali rahmatullah baik. Kemudian beliau masuk pada tajuk yang kedua, iaitu prinsip amal lahiriah, iaitu amal-amal secara zahir yang kita buat secara fizikal dan ia ada kesan kepada kita. Dia akan menyucikan hati kita, bersihkan akhlak kita, bersihkan jiwa dengan amal lahiriah, amal yang zahir. Ada 10 juga beliau nakil kepada kita. Yang pertama, solat. Amal lahiriah pertama, 10 amalan ialah solat. Kita maklum solat adalah suatu amalan secara fizikal. Bermula pada kita angkat takbir hingga bersalam, itu amal fizikal kita. Kita tak bincang lahiriah lah, kita bincang kita jadi batin. Kita bercakap tentang prinsip lahiriah ini, maksud amal solat itu satu amalan fizikal. Kita bangun, duduk, rukuk, sujud dalam kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya, prinsip amal yang kata beliau ialah melalui amal zakat sedekah. Pun amal lahiriah. Kita tunaikan zakat, hati kita bersih. Amal sedekah, jiwa kita mulia. Kita berzakat sedekah, akhlak kita mulia. Yang ketiga, yang teramal lahiriah kata beliau ialah puasa. Dan kita berpuasa, meninggalkan makan dan minum di siang harinya. Dan Allah Azza wa Jalla, keletihan kita berpuasa tadi mendidik apa? Didik hati kita, jiwa kita, akhlak kita dan sebagainya. Itu dikira amal lahirnya. Nampak kesan daripada puasa tadi, kita akan dapat bina hati yang baik, jiwa yang baik, akhlak yang mulia baik. Yang keempat, antara amalan lahir kita ialah kata beliau menunaikan haji, ibadah haji. Sekarang ni alhamdulillah rakan-rakan kita sedang mula berkumpul di Tanah Suci Makkahul Mukarramah dalam hari kedua Dzulqa'dah untuk menanti rukhsah 9 Zulhijjah akan datang. Kita doakanlah mudah-mudahan mereka semua dalam rahmat, dirahmati Allah dan dijauhkan daripada musibah, mara bahaya, bencana. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibadah haji ini satu ibadah yang akan memberi bekas besar kepada hati kita. Kita datang dengan dosa, balik dengan keampunan. Kita datang dengan kejahatan, balik dengan kesucian. Kita datang dengan 1001 keadaan yang tak baik, kita balik dengan jiwa yang sempurna. Jadi membina hak akhlak kita, jiwa kita. Dalam buah haji ini, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Itu hadis yang sahih. Buah haji ini kata Nabi, dia akan balik ke negaranya macam dia baru lahir semula.
macam baby tua baru lahir. Baby tahun 90, 70 tapi baru lahir, seolah macam itulah. Jiwanya bersih, hati bersih dan jiwanya murni kembali pada serosa maksiat. Jadi ibadah haji sendiri merupakan amal lahiriah melalui wukuf Arafah Mina untuk membina hati dan jiwa akhlak yang terpuji baik. Yang kelima, antara prinsip amalan dari ini kata beliau ialah yang kelima membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran ayat demi ayat, surah demi surah, juzuk demi juzuk. Daripada mana kita baca semua itu prasapa. Daripada Quran itu akan bersihkan hati kita. Kita baca surah Yasin, Al-Mulk, Al-Imran, Al-Baqarah, apa saja ayat kita baca, proses untuk membina hati, membina jiwa dan membangun akhlak yang terpuji. Jadi amal itu amal lahiriah itu secara fizikal kita nampak. Kemudian yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, antara prinsip amal lahiriah yang keenam dia apa dia? Berzikir pada Allah dalam segala keadaan. Maka apa pun zikir kita, subhanallah, alhamdulillah, dan apa cara kita ucap dalam zikir, zikrullah itu pun dianggap amalan yang boleh membangun hati, membangun jiwa dan menegakkan akhlak yang terpuji. Yang ketujuh, Imam Ghazali tuan-tuan, dia mendalam dari sudut berbicara tentang soal hati dan jiwa mendalam. Dia pergi satu-satu tu mendalam. Kalau kita baca kitab beliau, ada kesannya. Amin. Yang ketujuh dia kata apa? Antara amal lahiriah yang boleh membina hati dan jiwa, pencarian hati jiwa ini ialah yang ketujuh, mencari rezeki yang halal. Apa kita makan, sesuatu air, sesuap makanan, segelas minuman, sepinggan nasi, kuih-muih contohnya, rezeki itu jadi faktor kepada kebersihan hati. Berarti halal lah. Kalau rezeki tidak halal, merosakkan hati, merosakkan akhlak, membunuh jiwa kita. Jadi prinsipnya kata beliau, cari rezeki halal ini merupakan asas penting amalan yang boleh membina hati mukmin dan membina jiwa yang baik. Rezeki itu penting. Yang ke-8, menegakkan hak-hak Muslim dan berbuat baik dengan mereka. Hubungan kemanusiaan kita sama kita. Kita tidak semangat yang namanya adu domba. Tak ada sifat benci membenci. Tak ada sifat kata mengata. Tak ada akhlak buruk seperti dalam keadaan mencela memaki haram sama kita. Yang ada ni apa dia? Menegakkan hak Muslim dan berbuat baik. Mana saya menyayangi, hormat menghormati. Ini semua kata beliau merupakan amal lahiriah yang boleh membina hati manusia. Dan sebegini antara benda besar ni dalam kehidupan kita ni. Itulah kata Imam Al-Ghazali, dia kata manusia ini adalah kata-kata beliau dalam kitab yang lain. Dalam kitab Alhamdulillah dia kata apa? Manusia ini kalau hidup sentiasa bermusuh, mereka akan tenang. Semua orang jadi musuh dia. Akhirnya hati jadi tak tenang, akan rosak jiwanya. Betul lah tu. Yalah kita boleh rasa tuan-tuan, kalau kita jenis suka memaki, suka mencerca, bila nak tenang? Sebab musuh kita keliling kelalang. Orang ni musuh, orang tu musuh, orang ni musuh. Akhirnya kita tak tenang. Hati sentiasa bergejolak dengan perasaan yang tidak baik. Yang ke-9, antara prinsip amal dari kata beliau dalam senarai tentang amal ke arah membina hati nurani baik ini, ke-9, ia nukilkan al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh yang baik, cegah kemungkaran pun dianggap cara untuk bersihkan hati juga. Kerana kita bila kita suka kepada kebaikan, suruh kebaikan, cegah kemungkaran, itu tanda hati kita bersih. Kita tak suka tengok kemungkaran, seronok tengok kebaikan, itu tanda hati bersih itu. Maka kata Imam Ghazali, ini pun di antara faktor yang boleh membawa kepada hati kita bersih dan jiwa kita tenang, akhlak baik. Yang ke-10, kata beliau, ialah mengikut sunnah, ittiba'us sunnati. Kecintaan kita pada sunnah Nabi adalah proses untuk membina hati. Kita buat Nabi suruh dalam soal, contoh simple, kadang-kadang dalam bab sunnah ni tuan-tuan, dia bukan benda besar pun. Kalau kita makan dengan tangan kanan tidak mengiring,
kita nak makan, baca basmalah, baca doa. Lepas makan, kita baca doa. Nak tidur, baca doa. Itu contohnya. Kita tak tinggal benda-benda macam ni. Kita tidak abai. Sunnah itu. Proses itu kata Imam Ghazali, dia boleh membina hati, bina jiwa dan bersihkan akhlak. Ikut sunnah Nabi. Yang nampak kecil besar dalam agama. Ini kadang-kadang di antara kegagalan kita jugalah. Saya pun sama kadang-kadang lupa juga. Kita makan-makannya. Tak sempat nak baca bismillah lah. Ya. Kenyang-kenyang diam, sendawa lah. Sedangkan sunnah itu satu benda besar. Kita untuk bersihkan hati jiwa. Tak langsung proses itu akan berterusan kepada kita. Ini namanya ittiba' sunnah. Ini 10 di antara perkara yang disebut sebagai amalan yang sifatnya boleh membawa kepada penyucian hati dan pembersihan jiwa. Baik. Kemudian dia ada 40 semua kan? Dah 20 lah. Yang ketiga, 10 yang ketiga ini kata beliau, akhlak terpuji, akhlak tercela wajib dibersihkan. Dia kumpulkan 10 akhlak tercela yang wajib dibersihkan. Mana wajib dijauhi. Antaranya apa dia kata? Yang pertama, rakus makan. Ini makan lebih lekuk ya. Sekadar makan kenyang perut tak ada masalah. Tapi terlampau rakus dalam soal makanan tak cukup-cukup ini antara akhlak tercela wajib dibersihkan. Kerana dia boleh merosakkan hati, jiwa, akhlak dan seumpamanya. Kemudian dia kata kepada kita yang keduanya, wajib bersihkan juga ialah keserakahan berbicara. Serakah dalam bicara. Diberi 4-5 penyakit yang kita kena selesaikan. Detail, tuan-tuan, detail ya. Kitab ni saya tunjuklah sebab gambar ni kadang-kadang perlu ditunjukkan juga tak. Ini kitabnya. Kalau kita dapat, kalau bukan untuk jual kelas saja Ustaz Zahan ni, untuk bacaan di rumah, bacaan teks di rumah cantik sekali ya. 40 prinsip agama, tulisan ini agak tebal juga lah ya. Baik, cantik sekali untuk bacaan kita. Yang kita disuruh ni kita harap boleh tamat lah bila Allah tak tahu kes sekali kan. Kalau tamat tak apalah, saya tak tahu pokok kita, tetapi saya tamat dulu. Itu yang masalahnya. Saya tamat dulu, mana mati betul ya. Saya jangan amin. Baik. Yang dia cakap tentang keserakahan berbicara, wajib dibersihkan. Dia bawa 5 perkara. Pertama, dusta, menbohong. Bila dusta ini dibiarkan, dia akan merosakkan hati, jiwa, akhlak macam-macam. Kita faham sangat itu. Orang bila dah suka berdusta ni tuan-tuan, dia orang tak percaya sampai kiamat lah jawabnya. Bahaya. Ya? Orang dusta ni, ibarat kata orang Melayu kita, dia cakap 10 patah 9 tak betul. Kadang-kadang dah betul lah, dia orang tak percaya juga. Sebab cara cakap, cara dia hidup tu dah dusta tu. Orang tak terima. Payah kalau tak bahaya. Pertama, kata Ghazali, dia pada kesalahan bicara, pertama, dusta. Penyakit yang kedua, mengumpat. Mengumpat. Kena buat. Penyakit yang ketiga, bantahan dan perdebatan. Suka berdebat. Ini pun satu hal ni. Suka berdebat. Pokok mana pun dia akan bawa kita suka berdebat. Benda jelas pun suka berdebat. Ini satu tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang macam ni, masyarakat kita ni. Dia suka bercakap. Berdebat tak jawab ni. Tak selesai juga. Selesai, marah, maki, hama. Tak suka, akhirnya bermalah. Itu masalah. Yang keempat, penyakit keempat dia kata apa? Gurau senda yang keterlaluan. Gurau okey, tapi gurau senda mencarut, gurau senda keluar kata-kata yang tidak elok, gurau senda kata-kata yang tidak baik. Betul lah. Dalam hubungan gurau senda ni, Nabi SAW beringat kepada kita sampai tahap kita nampak perkataan itu biasa, tapi tidak biasa bagi semua orang. Nabi marah sebenarnya. Contoh, berlaku satu ketika
Ada orang panggil Bilal, dia benar sauda. Nampak bergurau. Dia dua cerita. Satu cerita yang saya kata dengan gua saudara. Memang Bilal hitam, dia benar sauda. Tapi Nabi merah bukan saudara. Sebab kita hari ini, kalau ada dalam masyarakat kita panggilan yang tidak patutlah. Nampak macam okey setengah orang, tapi tak okey bagi setengah orang. Ini haram Islam. Dan dalam konteks hukum pencucian diri, kita kena hindarkan. Gelar orang dengan mat boncit ke, mat sial ke, macam-macam lah. Kalau orang dulu dia ada nama tu, nak jumpa siapa ni? Nak jumpa dengan Pak Mat. Mana? Pak Mat Lembu. Sebab dia tu kepala lembu. Tapi hari ni berarti Mat Lembu. Benda tu nampak biasa. Tapi di setengah keadaan, itu satu penghinaan. Jadi dalam Islam ni, Islam tidak galakkan kita meletak nama-nama sampai disembah pada keluarga. Sebab tu dalam Islam, yang disuruh apa dia? Kita disembahkan kita kepada keluarga. Contohnya Abu Muhammad, Abu Iman, Abu Ammar contohnya. Dia bukan Abu Lembu, bukan Abu Bakarah, dia tak ada. Cuma yang mungkin kita biasa dengan Abu Rara tu lain, itu cerita lain. Tapi disebab pada orang dengan bentuk-bentuk seperti itu tidak boleh dalam Islam. Ini tak boleh dah. Ya. Ini pun kata Imam Ghazali, benda kita kena bersihkan daripada kehidupan kita. Yang kelima, penyakit keserakahan bicara kelima adalah suka dipuji. Ini pun satu hal. Habbul madhi, suka dipuji. Ini pun benda boleh merosakkan hati dan jiwa. Dipuji sebab kelebihan dia. Oh dia bagus, dia suka derma. Kalau kami dia lah yang paling suka derma. Itu bahaya. Dari sudut hukum agama, kita tak boleh jadi orang tu hatinya makin rasa dia hebat, dia tegak. Nampak macam biasa? Bahaya. Jadi suka dipuji tak boleh. Baik. Ini saya baca ni tuan-tuan, asas-asas ni secara umum dulu ya. Sebab kita baca, tak baca, kalau tak baca, tak macam tak sempurna. Yang pertama tadi kita disebutkan tadi, sebelum sifat tercela wajib kita bersihkan pada kita. Pertama, rakus makan. Kedua, keserakahan bercara, kalau saya sudah mengumpat tadi. Yang ketiga, ialah marah. Sifat yang wajib kita bersihkan daripada itu ialah sifat marah. Tak apalah berbicara kemudian kita akan panjang. Tapi marah ini adalah suatu cabang kepada permusuhan, perkelahian, pembunuhan sekalipun kita sebab marah. Sebab itulah marah ini simple saja. Sampai satu ketika Nabi nak tunjukkan marah macam mana pun tak boleh dalam Islam. Satu hari datang seorang sahabat dalam baginda Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, aku nak tanya soalan. Tanya soalan. Baguslah tanya soalan. Tapi Nabi sedang bercakap. Dia tak layanlah. Nabi kata, la ta'ala. Dia ulang balik. Semua aku tanya soalan ni. Nabi tak layan lagi. Nabi sedang cakap dengan sahabat lain, la ta'ala. Dia tanya kali ketiga, Rasulullah nak tanya soalan. Soalan dah mulai tinggi sikit lah. Nabi kata, la ta'ala. Tiga kali. Kata ulama, kenapa Nabi sebut la ta'ala? Jangan marah. Sebab Nabi ajar sahabat tadi, kita masuk dalam sahabat, kita masuk. Kerana boleh jadi marah tu dia bukan tu marah. Di marah itu peringkatnya ada. Mula-mula soal kecil lagi, kemudian tinggi, lepas tu tinggi semua. Jadi Nabi ajar kita, jangan cari sebab untuk kamu ni marah. Walaupun suatu kecil macam mana pun, marah tu kata Nabi SAW, hadir lalu. Kenapa? Li'anna al-ghadaba minasyaitan. Kerana marah itu adalah kerja syaitan. Sebab itulah tuan-tuan, kita dalam hidup ini, termasuklah saya pun baru semalam ceramah
di masjid Seksyen 7 Sya'alan kuliah Maghrib semalam pun bincang tajuk sabar. Daripada kita Nawawi tajuk as-sabr semalam baru semalam ada live di Nabi 7 Sya'alan semalam kuliah Maghrib. Jadi kata para ulama kita, sabar itu indah, marah itu murah. Kerana biasa manusia ini tidak sabar kerana malam. Punca tidak sabar kerana malam. Kerana malam. Bila ada kemarahan, tak sabar. Jadi tak sabar itu berlakulah perkelahian, pertelitian, perusahaan kata mengata. Asal tak sabar. Tak sabar datang pada kemarahan. Itulah kita bila dah ada kesabaran, kita tak sabar. Jadi kita akan pukul, kita akan kata, kita macam-macam. Dia kata para ulama, malah itu mudah, sabar itu indah. Itulah maka kawalan kepada itu kita sabar. Dari sudut kita cuba kontrol, tidak berkata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat, yang tajam, kawal kita. Betul kesabaran itu adalah nyawa kepada kemarahan. Dan normal macam tu. Orang marah ni tuan-tuan. Yalah saya pun sendiri pun bila cakap marah ni kadang-kadang rasa juga sebab kita pun hilang kawalan juga kadang-kadang. Bukanlah seorang ustaz tak marah kadang-kadang. Kita menurut aku ni kenapa buat marah ni? Kerana mahu itu adalah daripada syaitan. Lianna al-ghadaba min syaitan. Memanaskan keadaan. Dia mengalami kepanasan. Memanaskan keadaan sampai mereka tak ada boleh bertumbuk, boleh bertolak, berpecah sampai membunuh orang pun. Kerana marah. Berlaku isu pembunuhan dia kerana marah ya. Kawan tu potong dia. Dia pun siku kawan tu. Saya pun siku, saya potong dia. Tikam lagi. Asalnya kawan tu potong kiri dia. Benda kecil dia pun. Tapi kerana kemarahan dia siku, dia tumbuk akhirnya. Yang digunakan pakai tikam pula. Pembunuhan berlaku. Berlaku tak berlaku. Banyak cerita macam kita hari ini. Asal macam tu. Tapi kan kemarahan itu memang syaitan kita dia akan membakar. Salah satu itu rahsia kita agama. Macam mana untuk kawal kemarahan? Salah satu untuk kawal kemarahan ialah kata Nabi, fasta'in billahi minasyaitanir. Ini antara cerita tentang marah ni. Bagi orang nak kawal kemarahan, Nabi kata apa? Ucapkanlah sebanyaknya a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Banyakkan ucapan a'udzu billah. Nak marah saja sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Maksudnya aku minta berlindung daripada syaitan yang berjana. Marah juga dia syaitan itu. Dia syaitannya. Kemarahan juga dia syaitan. Itu gurauan. Tak, dia manusia tapi syaitan dah menguasai dirinya. Dalam Islam ini jadi kepada isu marah lah. Saya tak sempat habiskan yang nampaknya. Ada 10 lagi akhlak terpuji kena ada, tapi tak apa. Kita tak masa tak sempat. Marah tuan-tuan, simple saja. Kalau kepada Rasulullah Islam, orang sedang marah, kalau diri duduk. Dia tengok diri marah tu, cari kursi duduk. Dia akan meredakan. Hadis ni, marah lagi duduk. Dia terlentangkan. Masuk tidur lah. Atau sebelum itu kalau marah ambil wuduk, minta maaf, wuduk dulu. Marah lagi, duduk. Marah lagi, tidur. Kemudian dengan dia terlentangkan diri, tidur, marah tak akan tidur. Bangun tidur sekejap, marah lagi. Dia hantu ayah sebenarnya. Sebenarnya, halaman itu berlaku. Bila ada kemarahan, kita wuduk dengan duduk, dengan tidur itu. Dia kemudian sampai kita baca isti'adzah tadi, a'udzu billahi syaitanir rajim. Ini nak ajar dalam hal macam tu. Cubalah, kita cubalah insya-Allah suatu lain. Tapi bagi saya lah, ialah kita cuba usahakan dalam kadar kita mampu bila ada kemarahan, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Atas apapun situasi kemarahan kita nak munculkan kerana laluan orang ambil ke, kerana orang potong jalan kita, queue kita, kerana orang pandai belakang. Contohlah ni, biasa berlaku lah kan. Saya pun alami juga. Kadang-kadang tak rasa orang pandai belakang, kita orang pula orang. Jadi macam-macam. Itu yang kadang-kadang kita hilang sabar. Tapi itulah syaitan. Baik.
masa tidak mengizinkan, tapi ada 10 dengki, kedekut, keinginan yang melampau, cinta dunia, sombong. Ini 10 akhlak yang dikerjauhi. Kata Imam Ghazali. 10 yang terakhir ini saya baca secara mudahnya, yang detail kemudian insya Allah depan. 10 akhlak yang kita kena hiaskan, akhlak terpuji. 10 kata dia, pertama taubat, kedua takut pada Allah, zuhud, 4 sabar, 5 syukur, 6 ikhlas dan benar, 7 tawakal, 8 cinta yang tulen kepada Allah Azza wa Jalla, 9 redha dengan kata Allah Azza wa Jalla kepada Allah, ke-10 ingat kematian dan siap untuk mati. Jadi ini di antara apa yang ada dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah. Saya harap kat sini dapat saya baca saban bulan lah, tak detail pun sekadarnya. Ini antara kitab yang saya nak pegang sebagai kitab teks bulanan saya. Bermula hari ini lah. Mudah-mudahan Allah sekiranya saya kekuatan kesihatan yang baik, masa yang cukup tuan untuk dapat hadir dengan baik insyaAllah. Tapi siapa nak dapat kitab ni, lagi baiklah miliklah dia sebab kitab bekalan ilmu kepada kita. Bukan kecil kali ini, karya Imam Al-Ghazali rahimahullah alaihi yang lahir 450 Hijrah dan meninggal 505 Hijrah. Kitab dah ribu tahun lagi dicetak, terjemah dalam bahasa Melayu. Tajuknya 40 prinsip agama penyucian rohani untuk meraih akhlak terpuji. Bahasa Arabnya kitab Al-Arba'in fi Usulid. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan adalah bukan kita dapat kutip bersama insya-Allah demi kelangsungan hidup kita penuh kebaikan, kerahmatan, keselamatan dan hidup yang Allah radai, bukan hidup yang Allah benci, Allah rahmati, bukan dimurka Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.